Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam Malaysia Madani, salam SMSB Lestari. Jadi sebelum kita memulakan mesyuarat kita pada hari ini, lebih eloklah untuk kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, yang dihormati Datuk Haji Muhammad Nur Hafiz Aiman bin Muhammad Hadi sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Ketua Guru Disiplin Datuk Haji Wan Ahmad Adam bin Wan Ahmad Nazri. Jadi pertama kalinya saya sebagai pengetua Sekolah Menengah Sains Bacok ataupun pengerusi kita pada mesyuarat pada hari ini amat berbesar hati dan berterima kasih kepada semua yang sudi hadir pada hari ini dalam mesyuarat kita pada kali ini. Jadi untuk pengetahuan semua, mesyuarat pada hari ini iaitu pada 19 September 2025 adalah mesyuarat kita kali ketiga. Dan mesyuarat kali kedua telah kita laksanakan pada minggu lepas iaitu 12 September 2025 berkaitan dengan pelaksanaan majlis Maulidur Rasul peringkat sekolah. Jadi seterusnya untuk pengesahan minit mesyuarat yang lepas, jika ada yang tidak bersetuju atau ingin memberikan idea lain, saya berikan peluang, silakan. Tuan Pengetua, kami menerima dengan sebulat suara berkaitan dengan rancangan serta keputusan yang telah dibuat sepanjang mesyuarat kedua berlangsung. Maafkan saya Tuan Pengetua, saya ingin menyatakan sedikit masalah berkaitan segelintir pelajar kita tidak dapat menyertai program tersebut kerana mereka perlu menghadiri kejohanan bola sepak peringkat daerah. Jadi saya akan mengecualikan nama-nama mereka supaya mereka tidak dikira ponteng pada hari tersebut. Baiklah, terima kasih penolong kanan hal ehwal murid dan guru kanan disiplin. Seterusnya saya akan teruskan dengan mesyuarat kita pada hari ini. Tujuan utama mesyuarat kita pada hari ini adalah untuk membincangkan isu-isu masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah kita. Saya pun turut mendengar ura-ura berkenaan dengan masalah ini, terutamanya isu buli antara murid senior dengan murid junior. Oleh itu saya ingin menjemput yang dihormati Datuk Hafiz sebagai penolong kanan hal ehwal murid untuk membentangkan laporan isu disiplin bagi bulan Julai hingga bulan September dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengetua selaku pengerusi mesyuarat kita pada sesi ini. Kita teruskan dengan pembentangan statistik berkaitan kes disiplin yang berlaku pada bulan ini. Menurut data yang saya perolehi, jumlah keseluruhan kes disiplin yang berlaku pada bulan ini sebanyak 20 kes yang melibatkan kes buli, kes konten sekolah dan kes pergaulan bebas. Apabila kita pecahkan keseluruhan ni kepada kes buli, kes-kes yang kecil, kes buli telah berlaku sebanyak 4 kes yang melibatkan murid tingkatan 5 lelaki dan 3 kes murid tingkatan 4 perempuan. Seterusnya, bagi kes ponteng, pihak sekolah telah menerima aduan sebanyak 7 kes yang melibatkan lompat pagar bagi murid tingkatan 3 dan 4. Akhir sekali, bagi kes pergaulan bebas, telah berlaku sebanyak 6 kes secara keseluruhan melibatkan murid tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi jika menumpukan data isu disiplin yang diperolehi pada bulan ni, sedikit merisaukan kerana data kita pada bulan ni adalah yang tertinggi setelah beberapa bulan yang menaik secara mendadak mulai Julai yang lalu sebanyak 15 kes. Jadi perkara ini merisaukan pihak sekolah kerana kes-kes disiplin ni melibatkan murid-murid tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada hujung bulan 12 ni. Untuk penerangan yang lebih lanjut berkaitan isu-isu yang tadi, saya serahkan
kepada yang dihormati Datuk Haji Adam selaku Ketua Guru Disiplin. Dengan segala hormatnya saya menyerahkan sesi ini pada Datuk Haji Adam. Terima kasih. Terima kasih Datuk Haji Hafiz selaku PKM kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk berkata-kata pada hari ini. Saya bersama beberapa rakan guru yang lain telah menjalankan operasi pemeriksaan mengejut yang kami namakan sebagai operasi terjah kilat pada minggu lepas. Hasil daripada operasi ini, kami telah berjaya menangkap sekumpulan pelajar yang memangkin sekolah serta beberapa pelajar lelaki dan perempuan yang terlihat berdua-duaan di kawasan tersembunyi di sekitar sekolah. Apa yang membimbangkan saya adalah semasa pemeriksaan ini dijalankan, pelajar-pelajar terbabit didapati membawa bahan-bahan terlarang seperti rokok dan rokok elektronik yang dipanggil sebagai vape. Selain itu, hasil siasatan lanjut daripada peti aduan pelajar, kami telah mengenal pasti beberapa pelajar yang terlibat dengan kes buli, iaitu kes buli di antara pelajar senior dengan pelajar junior. Kes-kes ini sedang dalam tindakan lanjut, termasuk sesi kaunseling, perjumpaan di antara guru dengan ibu bapa pelajar tersebut, serta pemantauan yang berterusan. Kami sebagai guru disiplin komited untuk terus memperketatkan pemantauan kami di sekolah demi memastikan persekitaran sekolah ni dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk pelajar semua belajar. Terima kasih kepada Ketua Guru Disiplin atas perkongsian yang berguna sebentar tadi. Jadi selain itu, untuk agenda kita yang seterusnya, kita akan telusuri dengan lebih mendalam berkaitan dengan punca berlakunya masalah-masalah disiplin yang telah dibangkitkan sebentar tadi. Jadi ini kerana kita semua sebagai pemimpin di sekolah ini tidak sepatutnya hanya fokus kepada masalah itu semata-mata, tetapi kita perlulah melihat dari segi aspek punca mengapa berlakunya masalah-masalah disiplin ini, supaya selepas kita meneliti dengan lebih mendalam, barulah kita dapat mengenal pasti masalah tersebut dan kita dapat mengatasinya dengan baik. Oleh hal yang demikian, saya ingin bertanyalah kepada penolong kanan hal ehwal murid, apakah pendapat Datuk berkenaan dengan punca berlakunya kes ponting yang telah dibangkitkan sebentar tadi? Dengan segala hormat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Mengetua. Menurut pendapat saya berkaitan punca berlakunya masalah ponting ini, kerana kebanyakan murid-murid sekolah kita ni dia kurang minat dalam belajar. Hal ini kerana mereka merasa belajar ini perkara yang sangat membosankan. Jadi mereka mula mencari jalan atau alasan supaya tidak hadir ke sekolah. Isu ini juga berlaku kerana kebanyakan murid-murid di sekolah ni dia dimarahi atau malu untuk hadir ke kelas, dan menyebabkan mereka rasa murung untuk hadir ke sekolah. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga sangat merisaukan dan berbahaya. Hal ini kerana ada segelintir rakan sebaya ni dia suka untuk membuat benda baharu seperti menghisap rokok atau bermain permainan video. Jadi mereka melakukan perkara itu dapat membuangkan masa mereka, dan mereka mencari alasan untuk keluar dari sekolah ke tempat-tempat seperti kelab permainan video. Akhir sekali, menurut kajian saya dapati segelintir pelajar sekolah kita ni ada masalah kewangan. Apabila mereka mengalami masalah kewangan ni, mereka mencari inisiatif untuk terus bekerja pada usia muda. Jadi mereka berfikir bahawa bersekolah ni hanya membuang masa mereka, dan mereka terus bekerja untuk mencari wang ringgit. Izinkan saya bertanya. Tadi PKM ada menyatakan bahawa ada di antara murid kita ini
berpendapat untuk terus bekerja pada usia muda. Jadi apakah contoh pekerjaan yang mereka ceburi ketika di usia muda ini? Terima kasih atas soalan Tuan Mengetua sebentar tadi. Sebenarnya ramai murid-murid sekolah kita ni bekerja semasa cuti, seperti bekerja di restoran atau membantu ibu bapa mereka menjual ayam atau ikan di pasar tani dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah kerana wajarlah murid-murid ni mengisi masa lapang mereka waktu cuti. Tetapi yang menjadi masalahnya jika mereka mengorbankan masa mereka untuk belajar. Jadi mereka tidak mengatur masa dengan baik. Sebagai contoh, anak murid saya, Amir di tingkatan 4 Keboja. Dia sering tidak hadir ke sekolah dan lebih memilih untuk bekerja berbanding belajar. Perkara ini merisaukan saya lah sebagai anak murid saya, kerana tahun depan dia akan menghadapi peperiksaan SPM. Akhir kata daripada saya berpendapat bahawa isu ini bukan sahaja daripada masalah murid. Jadi ia juga datang daripada masalah luar yang mempengaruhi mereka untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi apa pula pendapat Tuan Mengetua berkaitan dengan isu buli? Jadi terima kasih PKM. Jadi baiklah, kalau begitu saya teruskan dengan pendapat saya berkaitan punca-punca berlakunya masalah buli di sekolah kita ini. Jadi masalah buli ni di sekolah kita sering berpunca daripada komunikasi yang tidak berkesan dan tidak berhemah antara murid-murid itu sendiri. Jadi apabila wujudnya salah faham atau kegagalan menyampaikan mesej dengan baik, ia sebenarnya boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan murid. Contoh yang saya boleh berikan, apabila murid senior berjumpa dengan junior mereka, tambah-tambah lagi junior mereka ini merupakan murid yang pendiam, murid yang suka menyendiri. Jadi murid-murid inilah yang mudah menjadi sasaran oleh senior. Jadi biasanya murid-murid senior ni ingin menunjukkan mereka ini hebat kerana mereka lebih tua daripada mereka, murid-murid junior. Jadi oleh itulah mengapa mereka melakukan perbuatan seperti menjegil mata, bercakap dengan nada kasar atau menggunakan bahasa kesat yang boleh dianggap sebagai provokasi. Jadi sebenarnya inilah merupakan perkara yang tidak patut ditiru ataupun dilaksanakan oleh murid-murid senior, kerana ia boleh menimbulkan salah faham dan hubungan murid-murid yang menjadi renggang. Jadi dari situlah bermulanya murid-murid junior ni akan berasa kurang selesa, dan apabila dia tidak selesa, dia akan menyendiri dan dia akan stres, murung, berlakunya kemurungan. Jadi murid senior ni akan terus mendesak murid-murid junior ni untuk membuli mereka, dan ini menyebabkan adanya ragging di sekolah, adanya perjumpaan di dalam dorm, dan ini menimbulkan kerisauan dalam kalangan pihak sekolah. Bagaimana pula dengan punca-punca berlakunya masalah pergaulan bebas? Kerana kes ini sangat terkenal di sekolah kita. Jadi saya ingin menjemput ketua guru disiplin untuk menerangkan isu yang dipakaikan. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengetua. Saya telah menjalankan soal siasat terhadap beberapa pelajar yang terlibat dengan pergaulan bebas, termasuk pelajar lelaki dan perempuan yang terlihat berdua-duaan di kawasan tersembunyi di sekitar sekolah. Apa yang saya dapat lihat, punca utama yang saya dapat lihat adalah pelajar mudah terikut dengan budaya luar, terutamanya melalui pengaruh media sosial, filem dan hiburan daripada negara luar. Negara luar mempromosikan gaya hidup bebas tanpa batas. Budaya ini secara tidak langsung mengaburkan nilai moral dan agama, menjadikan pelajar lebih terbuka terhadap tingkah laku yang tidak sesopan dan dengan norma masyarakat kita di negara kita ini. Mereka menganggap pergaulan bebas sebagai sesuatu yang biasa atau quote-to-quote trending, tanpa menyedari implikasi jangka panjang terhadap akhlak dan pelajaran mereka.
Selain itu, kekurangan pengawasan ibu bapa, kurangnya kesedaran agama dan rasa ingin mencuba turut menjadi faktor sampingan yang menggalakkan tingkah laku ini berlaku dalam kalangan pelajar. Izinkan saya mencelah Datuk Haji Adam. Bagaimana pula dengan murid-murid yang diberi tanggungjawab untuk memegang kunci-kunci khas seperti bilik pancaragam atau bilik sains sosial? Terima kasih PKM dengan soalan yang benar itu tadi. Pernah suatu ketika dahulu ada seorang pelajar yang diberikan kelebihan memegang kunci bilik khas. Pelajar ini telah menyalahgunakan kuasa tersebut dengan tidur semalaman bersama kawan-kawan mereka. Apa yang membimbangkan saya adalah apabila pelajar tersebut membawa pelajar-pelajar wanita tidur semalaman bersama-sama mereka. Perkara ini adalah perkara yang kita tidak mahu berlaku kerana kerisauan ibu bapa pelajar tersebut mungkin sesuatu yang tidak kita mahukan berlaku ketika tidur bersama-sama itu berlaku. Oleh itu kami telah merekodkan nama murid yang menggunakan kunci itu dan mereka perlu menghantarnya kembali pada masa yang ditetapkan. Alhamdulillah setakat ini penggunaan kunci bilik khas ini dalam keadaan yang terkawal. Baiklah, terima kasih kepada Datuk Haji Ahmad Adam atas kupasan yang bernas seperti tadi. Jadi bertitik tolak dengan kupasan seperti tadi, ayolah kita menyambung mesyuarat kita ke agenda yang terakhir, iaitu agenda solusi untuk menangani masalah-masalah disiplin. Jadi kita telah pun membincangkan berkenaan dengan masalah tadi dan punca mengapa berlakunya masalah tadi. Jadi sekarang tiba masa untuk kita membincangkan solusi yang terbaik untuk menangani masalah-masalah yang kita bangkitkan seperti tadi. Jadi saya mempersilakanlah sesiapa yang sukarela untuk mengemukakan pendapat terlebih dahulu. Izinkan saya mengemukakan pendapat saya. Bagaimana kalau kita mengubah cara pengajaran dan pembelajaran bilik darjah yang lebih meriah? Maksud saya di sini, guru-guru perlu ubah cara mengajar mereka di dalam kelas supaya lebih menarik. Sebagai contoh, melakukan aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah, supaya perkara ini dapat menarik minat murid-murid untuk meneruskan pembelajaran mereka pada hari seterusnya. Selain itu, saya berpendapat bahawa pihak sekolah perlu mengadakan pelbagai program yang menarik seperti pameran STEM atau hari robotik supaya murid-murid ni dapat mencukil bakat-bakat mereka dalam bidang-bidang yang tertentu, terutama dalam bidang yang mereka minati. Akhir sekali daripada saya berpendapat bahawa pihak sekolah perlulah membantu murid-murid yang kurang upaya dalam isu kewangan. Hal ini kerana apabila pihak sekolah membantu mereka dari segi kewangan, mereka akan lebih bersemangat untuk terus hadir ke sekolah. InsyaAllah itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana sudi memberi saya peluang untuk mengemukakan pendapat saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Penerokan Hal Ehwal Murid. Jadi saya ingin menjemput Ketua Guru Disiplin untuk menerangkan berkaitan dengan solusi. Mungkin Ketua Guru Disiplin ada solusi yang bernas. Silakan. Tuan Pengetua, saya juga ingin menambah beberapa solusi yang berguna. Antara langkah yang proaktif dan berkesan ialah dengan memperkenalkan konsep compound. Pihak disiplin mencadangkan agar compound dikenakan ke atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan disiplin tertentu sebagai langkah mendidik dan memberi kesan jangka pendek yang tegas. Contohnya, pelajar lelaki dan perempuan yang didapati berdua-duaan di kawasan tertutup akan dikenakan compound sebanyak RM50. Hal ini bertujuan untuk memberi peringatan keras kepada pelajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, ia juga untuk membentuk tanggungjawab peribadi dalam kalangan pelajar terhadap tindakan mereka.
Selain itu, kita juga dapat melibatkan ibu bapa secara langsung kerana bayaran kompaun ni akan dimaklumkan dan direkodkan dalam sistem disiplin pelajar. Hasil kutipan kompaun ini kita boleh gunakan semula untuk program pemulihan pelajar seperti bengkel motivasi, kaunseling dan aktiviti pembentukan sahsiah. Izinkan saya mencelah. Bagaimana pula dengan masalah-masalah disiplin yang lain seperti contohnya buli, poten sekolah ataupun mungkin vandalism. Jadi adakah semua kesalahan-kesalahan ini akan dikompaun sebanyak RM50 ataupun mungkin kompaun itu diuruskan berdasarkan tahap masalah disiplin itu sendiri? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pengetua atas soalan itu tadi. Bagi menjawab soalan tersebut, nilai RM50 itu merupakan nilai kompaun yang tertinggi ataupun yang maksimum kita letakkan pada kes-kes masalah disiplin yang berat lah. Cuma jika kesalahan yang dilakukan oleh murid itu bukan kesalahan yang kecil seperti membuang sampah merata-rata, kita akan kurangkan kompaun itu kepada RM10 hingga kepada RM30. Oleh itu, kita sedikit semayap dapat meringankan beban mereka kerana target kita bukan untuk menyusahkan mereka tetapi untuk membentuk jati diri mereka untuk lebih berdisiplin. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Guru Disiplin atas pencerahan yang berguna sebentar tadi. Jadi untuk solusi berkaitan dengan buli di sekolah ini, saya suka untuk memberi cadangan berkaitan pemantauan rapi oleh warden. Jadi warden merupakan individu yang berperanan penting lah ketika mereka bertugas. Kalau andai malam itu merupakan malam warden itu bertugas, jadi malam itulah merupakan malam yang penting bagi mereka untuk mengawasi murid-murid mereka itu. Jadi warden sepatutnya sentiasa berwaspada dan perlu mengawasi murid-murid dengan membuat rondaan di setiap aras di asrama supaya apabila warden ni selalu dilihat berjalan di kawasan blok asrama itu, jadi murid-murid yang ingin melakukan buli ini mereka akan merasa lebih takut, mereka akan merasa kurang selesa lah untuk mengadakan perjumpaan untuk membuli rakan-rakan mereka. Jadi itulah penting bahawa warden ni sangatlah penting untuk memastikan kawasan sekeliling itu selamat dan dapat dihuni dengan baiklah oleh murid-murid kita di sekolah. Jadi selain itu, kita juga boleh membuat sistem aduan selamat dan sulit. Mungkin kita boleh buat secara dalam talian melalui QR code supaya apabila murid yang dibuli ini dibuli, jadi mereka boleh memberi aduan kepada pihak atasan dengan cara menulis aduan dan meletakkannya di dalam peti aduan. Jadi peti aduan tu kita akan kunci dengan mangga supaya tiada orang lain pun boleh baca, dan insya-Allah apa yang ditulis dalam kertas oleh murid yang dibuli ini kita akan baca dan kita akan teliti dengan lebih baik bersama pihak atasan, dan kita akan ambil tindakan dengan apa yang ditulis dalam kertas itu. Jadi murid-murid yang dibuli ini tidak bolehlah memendam sendiri, mereka perlu meluah kepada kaunselor ataupun sesiapa, dan kalau andai tidak ada tempat untuk meluah, bolehlah luah di peti aduan itu. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan solusi untuk mengatasi buli di sekolah kita. Maafkan saya Tuan Mengetua, apabila kita melihat pada isu semasa yang semakin hangat sekarang ini berkaitan dengan kes Zara Khairina, apakah ibrah atau pengajaran yang dapat diambil oleh warden-warden kita? Baiklah, terima kasih PKM atas soalan sebentar tadi. Untuk kes Zara Khairina baru-baru ini, jadi ibrah yang boleh kita ambil daripada kes tersebut adalah jangan kita abaikan aduan murid itu sendiri. Zara dulu pernah dikatakan membuat aduan tetapi tidak ditangani dengan serius, dan ada juga mengatakan bahawa Zara meninggalkan tanda melalui tulisan diary,
Jadi perkara-perkara sebegini kita sebagai warden tidak boleh melihatkan ini masalah yang sebagai masalah yang kecil. Contohnya seperti ejekan atau menjigil mata. Perkara-perkara ini tidak boleh dianggap remeh oleh kita sebagai pemimpin. Jadi sebagai warden ataupun sebagai pemimpin, kita perlulah menyiasatnya dengan segera supaya murid-murid di sekolah kita ni sentiasa hidup dengan aman dan harmoni. Jadi jika kita mengabaikan aduan-aduan yang dianggap remeh, ia pasti akan boleh mendatangkan padah dan menyebabkan masalah berlarutan. Jadi sebagai warden, sebagai pemimpin, kita perlulah mengambil kira hal-hal yang remeh sebegini agar sekolah kita sentiasa harmoni untuk didiami oleh murid-murid kita itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung mesyuarat pada hari ini. Jadi sebagai rumusan mesyuarat kita pada hari ini, kita telah membincangkan beberapa perkara utama, antaranya 3 masalah disiplin, iaitu buli, konten sekolah dan pergaulan bebas. Dan kita juga telah membincangkan berkenaan dengan punca masalah disiplin serta solusi bagi masalah disiplin sebentar tadi. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penglibatan semua dalam menjayakan mesyuarat ini. Jadi mesyuarat ini ditangguhkan. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Majlis bersurai. Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam, siapa bersalah kini?